Okay. Kita gunakan box 27. Setelah kita ukur, dia menggunakan box 27. Tengok noh, atas tu noh. Gambar itulah. Okey, kita dah buka bracket ni. Dah buka itu untuk long sharpnya. Tanda pun dah tanda, kita cabut. Inilah yang bocor. Dia keluar dari sini Dia keluar dari sini. Jadinya kita kena cari oil seal dia lah. Macam mana dan bagaimana oil seal dia tu. Baik, kita tengok lah, kita tengok apa benda masalah tiga. Okey, ada masalah besar No, tengok video ni Nampak sub ni? Nampak? Nampak. Okey, sub ni dah goyang tau. Oil seal tukar baru macam mana pun dia akan bocor lagi. Jadinya ni gearbox ni belakang ni kita kena turun lah. Kita kena cai. Kerja berat ni. Kita kena cai gearbox ni, tukar bearing dalam ni. Apa-apa nanti buat video. Bye bye.